Assalamualaikum. Hai. Jumpa lagi dalam aku punya channel. Ni aku on the way masuk ke dalam site sebab aku baru balik pada Taupau makan. Aku tengah hari ke dalam site. So aku nak tunjuk update keadaan masuk ke dalam. Adalah progress sikit, cuma yang aku tak tahan ni lah diorang punya jalan kan. Okay, sekejap lagi kita tengok. Kalau tengok kat tepi tu nampak okay, GPS okey lah, diorang dah ada segala sampah kat parit tu kan. Sekejap lagi kita tengok dekat depan tempat projek tu. Tengok sini boleh lah laju lagi kan. Okay. Dia bukan tak ada solution, ada solution. Solution dia dia orang janjikan 1 hari bulan 3 untuk permasalahan jalan yang untuk masuk ke dalam landfill ni. Okay, dia janjikan pada 1 hari bulan 3 InsyaAllah akan elok lah. So ni kita nak dekat sampai dah dekat tempat projek depan ni. Tak nak mention dah, nanti kang salahkan diorang pula kan. Itu kan nak salahkan 100%. Tapi itulah, kau tengok lah keadaan lori pun semua semua laju macam tak ada hari esok. Okay, update terbaru jalan. Sebab kalau kat sini aku cerita lah kan, semalam diorang pun sampai jumpa ada buaya kau. Tengoklah ni bangla orang ada kerja kat sini. Ada buaya tu ada kat sini tau. Ni kat sini. Sini buaya. Pasal sini. Ini aduh. Kena buka 4-wheel ni. Lagi ada banyak cabaran yang aku nak lalui. Tu sebab kat sini lah nampak peparitan diorang. Okay. Kalau korang masuk ni, korang takut tak pergi mana kan tu tak? Bangau ada nampak. Bangau tu aku tak tahu burung apa ni. Diorang kata diorang jumpa buaya. Bukan buaya darat buaya betul Insert nanti insert video buaya.
lori tanah sampai pecah dah tayar. Tahu apa ni langgar. Pecah dah tayar. Okey, ni baru fasa pertama. Fasa kedua. Driver lori pun, aduh, hai kurang ni. Buatlah satu lane. Kau tengok lepas tu tak menyabar nak keluar. Kau bukan nak salahkan korang ni. Aduh, susah nak cakap macam ni. Tahulah jalan rosak. Fasa kedua tricky sikit lah. Tempat tricky. Aku rasa dia mesti padu dah keluar. Besar keluar. Aduh. Okey. Ya. Air daripada parit tu sampai melimpah keluar. Yang tak tahu kat mana. Kat mana dia bunyi ni? Dalam aku dah agak dah. Ya. Okey. Alright, ini center sini masalah. Masalah kedua. Okey dah. Tu je lah. Weh, nak masuk ni pun rasa dah macam 20 minit lah. Tu jalan besar ni setengah jam enggak lah. Kalau daripada pintu masuk sampai ke Sempang setengah jam. Aku rasa tak lebih kan setengah jam. Ini kalau jalan okey lah, tak banyak lori masuk. Kalau kena lori banyak masuk, kena ada lori yang sangkut, pernah kena sampai 2 jam mat. 2 jam. Okay. Sebenarnya kat dalam ni ada lagi, cuma aku malas nak tunjuk. Banyak lagi. Nanti kang orang cakap apa pula. Banyak betul lah ngomel kau. Banyak betul lah komen kau. Okay. Apa-apa nanti aku akan update balik lah jalan ni. Sebab diorang janjikan 1 hari bulan 3. Jalan okey. Sampai kat Seleko. Jalan Haji Hassan Ali Hassan Haji pula. Okay. Alright. Jangan lupa like, share, subscribe. Akan ada video-video yang baru akan datang. Bye.